بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له أجمعين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun sampai ke sini dengan yang selamat. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir untuk menaikkan anak-anak kami untuk buka bersama, untuk memberi sedikit sumbangan kepada pihak kami. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala balas segala kebaikan tuan-tuan dengan sebaik-baik balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, yang saya hormati Ustaz Muhammad Saifullah bin Muhammad Sujak selaku mudir kepada madrasah Madrasah Tahfiz Manat Al-Hikmah. Yang sebelah ni guru besar, muka sama, adik semua adik-adik. Alhamdulillah. Itulah, sehingga kan kembar tadi. Yang saya hormati juga sahabat saya Tuan Haji Ariston selaku spesial hormat kepada Universal Bikers, para adik-adik pelajar Tahfiz Manat Al-Hikmah, kepada rakan-rakan bikers daripada Kelab Universal Bikers, para isteri masing-masing yang join pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke madrasah di layang-layang ni. Sebenarnya layang-layang dengan Johor Bahru tak jauh mana pun, tapi inilah pertama kali saya masuk ke tempat ni. Dan suasananya memang aman damai lah, tenang. Dan tak sangka madrasah ni telah ditubuhkan sejak 2008. Maknanya dah lebih kurang